Pemilik restoran wanita itu mula menanggalkan kardigannya perlahan-lahan. Apabila bahunya terdedah, lelaki itu mula tercungap-cungap. "Puan, jangan begini." Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, tangannya mula mencapai butang kemeja lelaki itu. Dia membuka butang pertama, kemudian butang kedua. Nafas lelaki itu menjadi semakin kencang. "Jangan, jangan." Tetapi wanita itu tidak berhenti. Dia meletakkan tangannya di dada lelaki itu dan membuka butang ketiga. Seluruh tubuh lelaki itu menggigil, seolah-olah akan hilang pertimbangan. Tetapi tiba-tiba, wajah seorang wanita terlintas di fikirannya. Dengan tangan yang terketar-ketar, lelaki itu memegang tangan wanita itu dan bersusah payah untuk bangun. "Tolong, tolong, jangan goyahkan hati saya." Suaranya penuh rayuan, "Saya tak mahu hidup seperti dulu lagi." Lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah tingkap. Siapakah sebenarnya mereka berdua ini dan mengapa situasi ini berlaku? Kisah ini bermula jauh sebelum itu. Kini berusia 58 tahun, Fatimah pada zaman mudanya merupakan seorang wanita yang paling cerdas di pasar pagi. Sejak kecil membantu ibunya menjual sayur, dia sangat cekap mengira dan pandai melayan pelanggan. "Ini tauge RM2, sawi 2 ikat, dengan kubis sebiji, semua sekali RM10 ya." Kiraan yang keluar dari mulut Fatimah sentiasa tepat. Pelanggan juga percaya dan datang mencarinya. Kabar angin tersebar mengatakan bahawa jika berbelanja di gerai Fatimah, tidak akan ada istilah ditipu harga. Namun, penampilannya jauh dari menawan. Wajahnya bulat, matanya kecil dan pakaiannya sentiasa sederhana, sering dibandingkan dengan gadis-gadis sebayanya. Fatimah tu muka biasa-biasa saja, tapi bab urus rumah tangga memang nombor satu. Perempuan macam tu kalau kahwin, untung suaminya, begitulah penilaian orang-orang kampung. Fatimah sendiri sering mengeluh setiap kali melihat cermin. Dia teringin untuk menjadi sedikit lebih cantik, tetapi dia cepat-cepat menggelengkan kepala dan memujuk dirinya. Hati lebih penting daripada rupa luaran, begitulah dia menjalani hari-harinya. Sebaliknya, Jamal pernah dikenali sebagai jejaka paling kacak di kampung itu. Dengan ketinggian 180 cm dan bahu yang lebar, dia sentiasa menjadi tumpuan wanita di mana sahaja dia pergi. Keningnya yang lebat, raut wajahnya yang jelas dan senyumannya yang penuh keyakinan, semuanya kelihatan sempurna. Kalau Abang Jamal lalu, anak-anak dara semua menoleh. Lelaki macam tu bukan calang-calang orang boleh dapat. Setiap kali terdengar bisikan wanita, bahu Jamal terasa kembang. Namun, hakikatnya dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dia telah mencuba pelbagai kerja, tetapi tidak pernah bertahan lama. Kerja penat, gaji sikit. Siapa nak buat kerja macam ni? Sambil merungut, dia menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan. Suatu hari, Makcik Kiah, orang tengah kampung, datang menemuinya. "Jamal, ada seorang anak dara yang baik untuk kau." "Siapa dia, Makcik?" "Fatimah, yang berniaga di pasar pagi tu." "Rupa parasnya bolehlah, tapi bab mengurus rumah tangga, memang hebat." Mendengar kata-kata Makcik Kiah, Jamal menggeleng. "Makcik, saya nak kahwin dengan perempuan cantik." "Hai, budak tak matang ni. Perempuan cantik hanya tahu habiskan duit. Perempuan macam Fatimah tu lebih baik untuk uruskan keluarga." Makcik Kiah terus memujuk. Katanya, keluarga Fatimah perniagaannya maju dan ibu bapanya baik hati. Lebih-lebih lagi, gadis itu pandai mencari duit tanpa perlu bersusah payah. "Betul ke, Makcik?" Mata Jamal bersinar. Sebenarnya, dia ada perhitungan lain. Dia pernah mendengar bahawa wanita cantik banyak menghabiskan wang untuk solekan, pakaian dan perhiasan. Wanita seperti Fatimah nampaknya lebih sesuai untuk menguruskan rumah tangga. Tambahan pula, jika dia pandai berniaga, Jamal fikir dia boleh hidup senang lenang. Maka, Jamal pun bersetuju untuk berkahwin dengan Fatimah. Pada pertemuan pertama, Fatimah muncul dengan memakai baju kurung yang sederhana. Wajahnya tanpa solekan dihiasi dengan senyuman malu. "Assalamualaikum, bang," sapa Fatimah dengan sopan. Jamal tersenyum di luaran, tetapi di dalam hatinya, dia kecewa. Memang tak cantik, fikirnya, tetapi dia memujuk dirinya sendiri, asalkan dia pandai cari duit. Sebaliknya, hati Fatimah berdebar-debar sebaik sahaja melihat Jamal. Dia tidak percaya akan berkahwin dengan lelaki sekacak itu. Di dalam hati, dia berazam untuk membahagiakan lelaki ini. Pada hari perkahwinan mereka, Fatimah bersolek dengan begitu teliti, namun penampilannya masih jauh dari seri.
Pengantin perempuan nampak biasa saja. Ya, pengantin lelaki jauh lebih kacak. Bisikan tetamu kedengaran, tetapi Fatimah cuba tidak mengendahkannya. Dia menganggap hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Pada malam pertama mereka, Jamal memegang tangan Fatimah dan berkata, "Kita hidup baik-baik." Ya. Namun, matanya lebih menunjukkan rasa tanggungjawab daripada keikhlasan. Fatimah dapat merasakannya, tetapi cuba menafikannya. Dia bertekad di dalam hati untuk membuat lelaki itu mencintainya. Dia percaya jika dia menjaganya dengan sepenuh hati, suatu hari nanti dia akan menerima cinta yang sejati. Namun, semakin lama, ketidakpuasan Jamal semakin menjadi-jadi. Setiap pagi, melihat Fatimah menyikat rambut di depan cermin, dia akan mengeluh. Apatah lagi apabila terdengar gelak tawa ceria jiran sebelah, Julia. "Kenapa isteri aku selekeh sangat? Julia tu cantik dan ceria." Dia merungut tentang betapa sederhananya isterinya. Perbandingan itu menjadi kebiasaan bagi Jamal. Dia merasakan isterinya tidak secantik dan tidak pandai berkata-kata seperti Julia. Perasaan Jamal itu pastinya sampai kepada Fatimah. Pada mulanya dia cuba bersabar, tetapi lama-kelamaan hatinya terluka. Dia juga cuba untuk kelihatan cantik, tetapi pandangan suaminya sentiasa dingin. Namun Fatimah tidak pernah merungut. Sebaliknya dia cuba menjaga Jamal dengan lebih baik. Dia bertahan hari demi hari, percaya bahawa suatu hari nanti keikhlasannya akan dihargai. Setelah 25 tahun berkahwin, Fatimah yang kini berusia 53 tahun masih setia menyediakan makanan dan menjaga Jamal yang berusia 55 tahun. Dia bangun pada pukul 5 pagi untuk memasak asam pedas dan sehingga lewat malam menguruskan pakaian Jamal. "Bang, sarapan dah siap." Panggilan Fatimah selalu dijawab dengan acuh tak acuh oleh Jamal. "Yelah." Kemudian dia akan duduk di meja makan dan mula merungut. "Kenapa gulai ini masin sangat? Tak ada benda yang kau buat betul ke?" Suara Jamal sentiasa bernada jengkel. "Maafkan saya, bang. Lain kali saya lebih berhati-hati." Fatimah sentiasa menunduk dan memohon maaf. Namun, herdikan Jamal semakin menjadi-jadi. Dia sering menyindir, "Bini orang lain semua pandai bergaya. Kenapa awak asyik macam ni saja?" Apabila Fatimah menjawab bahawa dia sibuk dengan kerja rumah, Jamal akan lebih marah dan menuduhnya memberi alasan. Terutamanya apabila topik perbualan melibatkan jiran sebelah mereka, Julia, yang merupakan seorang janda. Sikap Jamal menjadi sangat ketara. Julia adalah seorang wanita berusia pertengahan 40 konoan dengan penampilan menarik dan personaliti yang ceria, menjadikannya popular di kawasan itu. "Awak nampak Julia tak? Hari ni dia buat rambut keriting, cantik betul." Jamal sengaja memuji Julia di hadapan Fatimah. "Kenapalah awak tak hias diri macam tu sikit?" Umur lebih kurang sama, tapi beza macam langit dengan bumi. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati Fatimah terasa pedih. Tetapi perkara yang lebih mengejutkan menantinya. Suatu hari, Fatimah pulang awal dari pasar dan melihat Jamal sedang berbual dengan Julia di halaman rumah. "Julia, hari ini nampak cantik sungguh." Suara Jamal sama sekali berbeza daripada ketika dia bercakap dengannya. Jamal berpura-pura menepis habuk di bahu Julia sambil meletakkan tangannya di situ. "Apa pula abang ni? Saya ni dah macam makcik," kata Julia sambil tersipu malu, tetapi tidak mengelak sentuhan Jamal. Taklah, nampak muda betul. Alangkah baiknya kalau isteri saya macam Julia." Jamal mengeluh sambil membandingkan isterinya dengan wanita lain. Kemudian, dia memegang tangan Julia dengan lembut. Tangan pun halus. "Pakai lotion apa?" Fatimah bersembunyi di sebalik pintu, menyaksikan adegan itu. Seluruh badannya menggigil melihat suaminya menyentuh tangan wanita lain. "Sebenarnya, saya suka perempuan cantik." Pengakuan Jamal itu membuatkan jantung Fatimah seakan terhenti. "Abang Jamal ni ada-ada saja." "Tak baik cakap macam tu," kata Julia sambil tertawa, tetapi riak wajahnya tidak menunjukkan rasa tidak suka. Malah, apabila Jamal meletakkan tangannya di pinggangnya, dia menerimanya secara semula jadi. "Tapi betullah, alangkah seronoknya kalau saya kahwin dengan orang macam Julia." Sambil berkata begitu, Jamal membuat isyarat seolah-olah mahu memeluk Julia. Melihat itu, Fatimah tidak dapat menahan diri lagi dan terus masuk ke dalam bilik. Sejak hari itu, tingkah laku Jamal menjadi lebih berani. Apabila Julia lalu, dia sengaja keluar ke halaman untuk menegur. "Awal keluar hari ni. Nak ke mana? Nak ke pasar sekejap? Kalau macam tu, boleh saya ikut sekali? Kebetulan ada barang nak dibeli."
Jamal cuba memaut lengan Julia untuk berjalan bersama. Barang berat biar saya tolong angkat. Jamal akan mengambil setiap peluang untuk memegang tangan atau meletakkan tangan di bahu Julia. Fatimah hanya mampu melihat perbuatan suaminya dengan hati yang hancur. Suaminya menunjukkan sisi mesra yang tidak pernah ditunjukkan kepadanya kepada wanita lain. Fatimah bekerja lebih keras untuk cuba memenangi kembali hati suaminya. Dia bekerja dari subuh hingga lewat malam untuk meningkatkan pendapatan gerainya. Dia fikir dia perlu menyumbang lebih banyak kepada keluarga mereka. Usaha Fatimah itu dianggap sebagai perkara biasa oleh Jamal. Dia fikir adalah tanggungjawab isteri untuk mencari wang. Suatu hari, Fatimah mendapati salah seorang pekerjanya, Mamat, secara diam-diam menggelapkan wang. Dia menyedarinya apabila mendapati pengiraan dalam buku akaun tidak sepadan. Pada mulanya dia menyangka itu adalah kesilapannya, tetapi setelah memerhati selama beberapa hari, dia tahu itu adalah perbuatan Mamat. Mamat, mari sini sekejap. Apabila Fatimah memanggilnya dengan perlahan, wajah Mamat menjadi pucat lesi. Puan, saya tahu puan dah tahu saya ambil duit. Kenapa awak buat macam ni? Mamat melutut dan mula merayu. Maafkan saya puan, anak saya perlukan duit untuk bayar bil hospital. Saya janji tak buat lagi. Fatimah berfikir sejenak. Dia tahu Mamat juga mempunyai masalahnya sendiri. Kali ini saja saya lepaskan. Tapi jangan ada lagi perkara macam ni. Terima kasih puan. Terima kasih banyak-banyak. Mamat menangis sambil mengucapkan terima kasih. Fatimah percaya dia benar-benar menyesal dan memutuskan untuk memberinya peluang. Namun, beberapa hari kemudian, Mamat melakukan perbuatan khianat. Dia pergi berjumpa Jamal dan mula mereka-reka cerita. Bos, saya rasa puan ada simpan duit lain. Apa kau cakap ni? Dia tulis buku akaun pelik-pelik. Entah-entah dia senyap-senyap ambil duit syarikat. Mamat menuduh Fatimah untuk menyembunyikan kesalahannya sendiri. Mendengar itu, Jamal menjadi sangat marah. Kebenciannya terhadap Fatimah yang sudah lama terpendam membuatnya mudah percaya. Dahlah hodoh, sekarang nak curi duit pula. Malam itu, sebaik sahaja tiba di rumah, Jamal terus menjerit kepada Fatimah. Awak, Mamat kata awak simpan duit lain. Apa abang cakap ni? Fatimah terpinga-pinga. Masih nak berdalih? Awak tipu buku akaun untuk curi duit. Semua dah terbongkar. Suara Jamal bergema di seluruh rumah. Bang, itu salah faham. Mamat, jangan bagi alasan. Dah 25 tahun kita kahwin, baru sekarang kau tunjuk perangai sebenar. Jamal tidak mahu mendengar penjelasan Fatimah. Lebih baik kita cerai. Mendengar kata-kata itu, hati Fatimah menjadi dingin seperti ais. Dia tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut suami yang telah hidup bersamanya selama 25 tahun. Abang betul-betul fikir macam tu? Suara Fatimah bergetar. Ya, aku dah muak. Aku tak tahan lagi hidup dengan perempuan hodoh. Jamal meluahkan isi hatinya yang sebenar. Pada saat itu, Fatimah merasakan sesuatu di dalam hatinya putus. Segala kesabaran yang dipendam selama 25 tahun hancur dalam sekelip mata. Baiklah, Fatimah tidak lagi membela diri. Malam itu Fatimah meninggalkan rumahannya dengan sebuah beg kecil. Apabila dia menutup pintu dan menoleh ke belakang, cahaya hangat dari dalam rumah menjadi kenangan terakhirnya. Meninggalkan sarang yang telah dibinanya selama 25 tahun, Fatimah hilang ditelan kegelapan. Tanpa tempat untuk dituju, tempat pertama yang Fatimah kunjungi adalah Pasar Borong. Tempat yang dikenalinya melalui pengalaman berniaga yang lama itu menjadi satu-satunya tempat perlindungannya. Di sebuah kedai makan kecil di sudut pasar, dia mula membantu menghidangkan makanan apabila pelanggan makan tengah hari mula ramai. Kak, air satu. Sekejap ya, saya datang. Fatimah melayan pelanggan dengan rajin. Kehidupan barunya bermula dengan upah RM30 sehari. Beberapa hari pertama, seluruh badannya terasa sakit, tidak mudah tidur di rumah orang lain dan melakukan kerja yang tidak biasa setelah 25 tahun. Tetapi Fatimah tidak menyerah. Sekarang aku kena hidup sendiri. Dia menguatkan semangat dan bertahan hari demi hari. Makcik tu hebat, boleh ingat pesanan pelanggan ikut giliran. Betul tu, teliti sungguh. Kerajinan dan kecekapan Fatimah mula menjadi bualan orang. Secara semula jadi, dia mula berbual dengan pelanggan dan mencatat harga barangan serta aliran pasaran. Harga kubis hari ini naik 50 sen dari semalam. Oh ya ke? Esok naik lagi tak? Mungkin naik lagi untuk 2-3 hari. Hujan lebat, banyak kebun yang rosak.
Para peniaga mula memberi perhatian kepada analisis pasaran Fatimah yang tepat. Beberapa bulan kemudian, Fatimah bukan sahaja bekerja di kedai makan, tetapi juga mula menjadi orang tengah secara kecil-kecilan. Dia menyampaikan maklumat antara pemborong dan peruncit dan menerima komisen kecil. Barang yang Kak Timah cadangkan memang tak pernah salah. Dengan membina kepercayaan, pendapatan Fatimah mula meningkat. Setahun kemudian, Fatimah berjaya menyewa sebuah kedai kecil. Dia mula berniaga membeli dan menjual sayur-sayuran dan bahan makanan sendiri. Selamat datang, sawi yang baru sampai hari ini segar betul. Pelanggan mula beratur di hadapan kedainya. Dia membina kepercayaan melalui perniagaan yang jujur dan maklumat yang tepat. 2 tahun kemudian, Fatimah berjaya melabur dalam sebidang tanah kecil. Ia adalah sebidang tanah kecil berhampiran pasar, tetapi ia adalah pilihan yang bijak berdasarkan potensi masa depannya. Pada tahun ketiga, harga tanah itu meningkat 2 kali ganda. Fatimah menggunakan keuntungan itu untuk mendapatkan premis yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, Fatimah mengumpul kekayaan dan menjadi tokoh yang dihormati di pasar. Dalam pada itu, penampilannya juga banyak berubah. Apabila dia mempunyai lebih banyak wang, dia mula memberi perhatian kepada pakaiannya. Sut yang kemas, solekan yang sederhana, dan yang paling penting, ekspresi yang penuh keyakinan. Dia telah berubah dari seorang suri rumah yang selekeh menjadi seorang wanita yang anggun. Puan Fatimah, lain betul sekarang, betul, macam orang lain. Orang ramai kagum dengan perubahan Fatimah. Namun, di satu sudut hati Fatimah, masih ada kekosongan. Walaupun berjaya, dia kesunyian kerana tiada siapa untuk berkongsi kejayaannya. Pertemuan yang ditakdirkan menantinya. 5 tahun kemudian, pada suatu malam hujan, 2 orang lelaki berusia sekitar 60 tahun masuk ke restorannya. Kedua-duanya kelihatan letih akibat arak dan kepenatan, tetapi apabila melihat salah seorang daripada mereka, jantung Fatimah seakan berhenti berdegup. Walaupun rambutnya kusut dan pakaiannya renyuk, wajah itu jelas sekali Jamal. Tetapi dia telah berubah sepenuhnya. Wajah lelaki paling kacak di kampung itu sudah tiada lagi. Akibat kegagalan perniagaan dan ditipu oleh rakan kongsi, dia telah kehilangan segalanya dan kini hidup dalam keadaan yang menyedihkan, bergantung pada arak. Fikiran Fatimah menjadi kosong. Dia terkejut melihat keadaan suaminya selepas 5 tahun, tetapi pada masa yang sama, perasaan yang kompleks melandanya. Dia sepatutnya membenci lelaki ini, tetapi mengapa hatinya terasa begitu sakit? Fatimah segera memakai apron di dapur dan mengenakan pelitup muka hitam. Dia memberi alasan ia digunakan semasa memasak, menutupi separuh wajahnya. Kemudian, dia keluar dengan suara yang sengaja direndahkan dan serak. Selamat datang. Fatimah sengaja mengubah suaranya dan tidak mendedahkan namanya semasa menyambut tetamu, kerana pelitup muka, sebahagian besar wajahnya terlindung dan bahagian mata yang terdedah juga kelihatan berbeza kerana solekan. Mujulah, pencahayaan di dalam restoran sengaja dimalapkan. Lampu tidak langsung yang dipasang untuk mewujudkan suasana seperti pub yang selesa menjadikan penglihatan Jamal lebih kabur. Tambahan pula, Fatimah telah berubah sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, dia memotong rambutnya pendek dan mengeritingnya, kelihatan seperti orang yang berbeza. Tubuhnya yang lebih langsing dan posturnya yang penuh keyakinan menjadikannya benar-benar orang lain berbanding wanita kampung yang sederhana dahulu. Jamal langsung tidak mengecamnya. Setelah minum seketika, Jamal mula bercakap dengan rakannya, Yusuf. Yusuf, aku ni memang bodoh. Apa kau cakap ni? Tanya Yusuf sambil mengangkat gelasnya. Pasal Fatimah. Aku selalu herdik dia, kata dia hodoh, selekeh. Fatimah yang sedang mencuci pinggan di dapur memasang telinga. Suara Jamal dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Oh, isteri kau. Ya, baru sekarang aku sedar betapa berharganya dia. Jamal menundukkan kepalanya. 25 tahun kami hidup bersama, tapi aku tak pernah hargai keikhlasan dia. Fatimah mendengar perbualan itu dari jauh. Hatinya terasa sebak. Tapi kenapa kau orang berpisah? Soalan Yusuf membuatkan Jamal lebih terseksa. Aku dah gila agaknya masa tu. Aku syak dia sebab duit. Aku hina dia sebab tak cantik. Takkanlah. Kau bukan macam tu dulu. Bukan, aku memang jahat. Jamal mengakui kesilapan masa lalunya dengan jujur. Di mana agaknya dia sekarang? Sihat ke dia? Pergilah cari dia, minta maaf. Cadangan Yusuf itu dijawab dengan gelengan kepala oleh Jamal. Muka apa aku nak tunjuk? Tak mungkin dia maafkan orang macam aku.
Tidak seperti dahulu, Jamal di kedai minum itu tidak sekalipun memandang wanita lain. Dia hanya meluahkan kerinduannya terhadap isteri yang telah hilang. Bodohnya aku, kenapa aku tak hargai wanita sebaik itu? Kalau boleh jumpa lagi, aku nak jaga dia baik-baik. Melihat keadaan Jamal, hati Fatimah menjadi serba salah. Dia sepatutnya membenci lelaki ini, tetapi mengapa dia berasa begitu kasihan? Puan, bagi makanan ringan sikit. Apabila Jamal memanggil Fatimah, dia menenangkan hatinya dan menjawab, baiklah. Apabila diperhatikan dengan teliti, Jamal kelihatan sangat tua. Lebih separuh rambutnya beruban dan wajahnya dipenuhi kedutan yang dalam. Bahunya yang lebar, yang pernah dibanggakannya kini kelihatan membongkok. Betul ke ini suami aku dulu? Bisik Fatimah di sebalik pelitup mukanya. Yusuf bangun terlebih dahulu dan berkata, aku balik dulu. Ya, bini aku tunggu. Baiklah, hati-hati. Jamal tinggal sendirian, terus minum. Kini bersendirian, Jamal meluahkan perasaannya dengan lebih jujur. Fatimah, abang betul-betul minta maaf. Suara Jamal yang bergumam sendirian bergema di restoran. Melihat perubahannya, hati Fatimah mula goyah. Lelaki yang pernah begitu menghinanya kini merinduinya. Namun dia tidak boleh memaafkannya dengan mudah. Luka selama 25 tahun tidak akan hilang dalam sekelip mata. Selama beberapa hari, Jamal terus datang ke restoran itu. Kadang-kadang bersama Yusuf, kadang-kadang sendirian, dia minum sambil meluahkan kerinduannya terhadap isterinya. Kalau boleh jumpa dia lagi, aku nak jaga dia baik-baik. Kenapalah aku buat macam tu dulu? Menyesal betul. Melihat keadaan Jamal, hati Fatimah perlahan-lahan menjadi lembut. Dia merasakan bahawa manusia boleh berubah dan penyesalan yang sejati adalah seperti ini. Namun, dia fikir belum tiba masanya untuk mendedahkan identitinya. Dia mahu memerhatikannya lebih lama lagi. Dari sebalik pelitup muka. Beberapa waktu kemudian, pada suatu malam, Jamal yang kembali ke restoran Fatimah minum lebih banyak daripada biasa. Pelanggan lain mula beransur pulang dan akhirnya hanya Jamal yang tinggal di restoran. Fatimah, masih dengan pelitup muka hitamnya, sedang mencuci pinggan dan mengemas. Jamal terus minum sambil bergumam sendirian. Tiba-tiba, bunyi hujan mula kedengaran dari luar. Pada mulanya ia hanya hujan renyai-renyai, tetapi lama-kelamaan ia menjadi hujan lebat. Jamal cuba untuk bangun, tetapi teragak-agak apabila melihat keluar tingkap. Aduh, tak bawa payung pula. Macam mana nak balik dalam hujan lebat ni? Fatimah menghampiri Jamal. Tuan, bahaya kalau keluar dalam hujan lebat ni. Tapi dah lewat sangat. Berehatlah di sini sehingga hujan reda. Ada ruang rehat di tingkat atas. Jamal mengangguk menerima cadangan Fatimah. Fatimah membawa Jamal ke bilik rehat kecil di tingkat 2. Ia adalah ruang yang sunyi dengan sofa dan meja yang selesa. Berehatlah di sini, saya bawakan minuman dan makanan ringan. Sementara Fatimah keluar, Jamal duduk di sofa dan memandang hujan di luar tingkap. Mungkin kerana mabuk, hatinya terasa lebih berat. Tidak lama kemudian, Fatimah kembali dengan sebotol arak dan hidangan ringan di atas piring kecil. Terdapat asam pedas ikan, telur dadar dan acar timun yang dihidangkan dengan kemas. Jemput makan. Fatimah duduk di hadapan Jamal. Jamal mengambil penyepit dan makan sepotong telur dadar. Pada ketika itu, tangannya berhenti. Matanya mula berair. Telur dadar ni rasanya sama macam yang arwah isteri saya buat. Jamal meletakkan penyepitnya. Setelah terdiam seketika, Jamal minum segelas lagi. Kemudian, matanya perlahan-lahan menjadi merah dan dia mula menangis. Saya rindu sangat pada isteri saya. Suaranya bergetar. Saya selalu herdik dia, kata dia hodoh. Selekeh. Jamal menundukkan kepalanya dan terus bercakap, baru sekarang saya sedar betapa berharganya dia. Tapi dah terlambat. Fatimah melihat Jamal dengan perasaan yang bercampur baur. Dia mahu menguji keikhlasan lelaki ini. Fatimah perlahan-lahan menghampiri Jamal. Dia berpindah dari sofanya dan duduk di sebelahnya. Nampaknya tuan sangat menyesal. Suara lembut Fatimah membuatkan Jamal mengangkat kepalanya. Fatimah memandangnya tanpa mengalihkan pandangan. Puan. Suara Jamal bergetar. Fatimah bergerak lebih dekat dan meletakkan tangannya di bahu Jamal. Tuan nampak tertekan, ya? Kemudian Fatimah mula menanggalkan kardigannya perlahan-lahan. Apabila bahunya terdedah, Jamal mula tercungap-cungap. Puan, jangan begini. Fatimah tidak menjawab. Sebaliknya tangannya mula mencapai butang kemeja Jamal. Dia membuka butang pertama, kemudian butang kedua. Nafas Jamal menjadi semakin kencang. Jangan.
Jangan. Tetapi Fatimah tidak berhenti. Dia meletakkan tangannya di dada Jamal dan membuka butang ketiga. Seluruh tubuh Jamal menggigil, seolah-olah akan hilang pertimbangan, tetapi tiba-tiba wajah isterinya terlintas di fikirannya. Dengan tangan yang terketar-ketar, Jamal memegang tangan Fatimah dan bersusah payah untuk bangun. "Tolong jangan goyahkan hati saya," suaranya penuh rayuan. "Saya tak mahu hidup seperti dulu lagi." Jamal menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah tingkap. Melihat tingkah laku Jamal, hati Fatimah terasa hangat. Lelaki ini benar-benar telah berubah, fikirnya. "Maafkan saya, mungkin saya dah melampau." Fatimah memakai semula kardigannya dan berkata perlahan, "Tak, bukan salah puan. Saya yang patut." Jamal menundukkan kepalanya. Kesunyian yang canggung menyelubungi mereka. Tetapi di dalam kesunyian itu, terdapat kerinduan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hujan dah berhenti. Fatimah menunjuk keluar tingkap. "Sekarang tuan dah boleh balik." "Ya, saya patut balik." Jamal mengancingkan semula butang kemejanya dan berjalan ke arah pintu dengan langkah yang berat. Tetapi di hadapan pintu dia menoleh kembali. "Puan, bolehkah saya datang lagi esok?" "Ya, datanglah bila-bila masa." Jawapan Fatimah membuatkan Jamal tersenyum kecil. Malam itu, kedua-duanya tidak dapat tidur di bilik masing-masing. Jamal berasa bangga kerana berjaya menolak godaan wanita itu, tetapi pada masa yang sama dia berasa sedikit kecewa. Hati Fatimah pula benar-benar goyah melihat perubahan Jamal. Kalau dia yang dulu, pasti dia takkan mampu menahan diri. Sekarang dia nampak lebih matang. Masa berlalu. Dalam tempoh itu, perasaan yang lebih mendalam mula berputik di antara mereka. Fatimah menjadi yakin bahawa Jamal benar-benar telah berubah. Dan Jamal juga mula tertarik dengan kehangatan yang dirasainya dari wanita itu. Namun, mereka masih berhati-hati. Mereka teragak-agak di antara luka masa lalu dan debaran masa kini. Beberapa hari kemudian, Fatimah akhirnya membuat keputusan. Dia fikir tidak perlu lagi bersembunyi. Malam itu, seperti biasa, Jamal datang ke restoran. Dia minum sambil menggumamkan kerinduannya terhadap isterinya. Fatimah menanggalkan pelitup mukanya dan perlahan-lahan menghampiri Jamal. "Abang Jamal." Saat Fatimah memanggil namanya, tubuh Jamal menjadi kaku. Suara itu kedengaran begitu biasa di telinganya. "Saya." "Fatimah." Apabila Fatimah berkata perlahan, mata Jamal terbeliak. Melihat penampilan Fatimah yang telah berubah sepenuhnya dalam 5 tahun, Jamal menunjukkan ekspresi tidak percaya. Fatimah?" "Ya, saya." "Macam mana? Macam mana awak boleh jadi macam ni?" tanya Jamal sambil bangun dari tempat duduknya. Tetapi kegembiraan lebih menguasai dirinya. Akhirnya dia dapat bertemu semula dengan isteri yang sangat dirinduinya, Fatimah. Jamal memegang kedua-dua tangannya. "Maafkan abang yang tak guna ni. Baru sekarang abang sedar betapa berharganya awak." Suaranya dipenuhi dengan penyesalan yang tulus. "Selama 25 tahun kita hidup bersama, abang bodoh sebab tak hargai awak." Air mata mengalir di pipi Jamal. Fatimah juga tidak dapat menahan sebab, "Abang." Panggilan yang sudah lama tidak didengarinya. "Tempoh yang lalu biarlah berlalu. Untuk sisa hidup kita, marilah kita jalani dengan baik." Fatimah mengeluh sambil menjawab. Mendengar kata-kata itu, Jamal menangis lebih teruk. "Awak betul-betul maafkan saya? Manusia boleh berubah kan? Abang pun dah banyak berubah." Mendengar kata-kata Fatimah, Jamal mengangguk. "Ya, abang dah banyak berubah. Abang sedar semua ni selepas kehilangan awak." Sejak hari itu, mereka berdua memulakan kehidupan di usia senja mereka di bawah satu bumbung. Hubungan mereka sama sekali berbeza dari dahulu. Jamal menghormati dan menyayangi Fatimah, dan Fatimah menerima Jamal yang lebih matang. "Rasa macam baru sekarang kita jadi suami isteri yang sebenar," kata Fatimah, dan Jamal mengangguk. "Ya, baru sekarang abang tahu apa itu cinta sejati." Cinta mereka yang lewat mula berputik. Tahun-tahun berlalu, mereka berdamai dengan anak-anak dan hidup bersama. Fatimah sering menceritakan kisahnya kepada menantu-menantu perempuannya. Orang yang hidup hanya bergantung pada rupa paras akhirnya akan jatuh juga. Suara Fatimah dipenuhi dengan pengalaman hidup. Kebijaksanaan dan kerajinan adalah kekuatan sebenar yang menjaga keluarga. Para menantu mengangguk mendengar kata-kata ibu mertua mereka. "Tapi mak, kenapa mak terima ayah semula?" tanya seorang menantu dengan rasa ingin tahu. "Sebab manusia boleh berubah, jika ada penyesalan dan taubat yang sejati." Fatimah tersenyum sambil menjawab. "Dan yang paling penting, cinta boleh bermula semula walaupun di usia tua."
Jamal juga sering menceritakan pengalamannya kepada rakan-rakannya di kampung. Masa muda, kita hanya pandang rupa luaran, tapi yang penting sebenarnya adalah hati. Anak-anak lelakinya mendengar dengan teliti. Hargailah isteri kamu, kalau sudah hilang, menyesal pun tak guna. Nasihat Jamal penuh dengan keikhlasan. Suatu petang, mereka berdua berjalan-jalan sambil mengimbau kenangan lalu. Jauh juga perjalanan kita, ya, kata Fatimah. Jamal menggenggam erat tangannya, tapi mujurlah kita dapat bertemu semula. Betul tu, sekarang saya rasa sangat bahagia. Wajah mereka berdua memancarkan ketenangan yang sejati. Cinta boleh bermula semula di usia senja. Ya, gumam Jamal. Fatimah ketawa. Sudah tentu, cinta mana ada had umur. Begitulah mereka berdua berjalan menyusuri jalan senja sambil berpegangan tangan. Mereka telah menemui cinta sejati yang tidak pernah mereka kenali di zaman muda. Nilai seseorang bukan datang dari rupa paras, tetapi dari pengalaman hidup yang dilalui. Dan cinta sejati boleh bermula semula pada bila-bila masa. Kisah Fatimah dan Jamal berakhir dengan meninggalkan pengajaran yang begitu berharga.